Bismillahirrahmanirrahim. Cuba bayangkan jika pendidikan hari ini tidak berkembang mengikut peredaran zaman, mampukah kita bersaing dalam dunia yang dipacu teknologi? Sudah tentu tidak. Justru, benarlah tajuk pidato saya pada hari ini yang berbunyi pendidikan mengikut zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis yang bijaksana mengatur bicara, barisan hakim yang arif lagi saksama dalam menegakkan keadilan, guru-guru yang dihormati, seterusnya hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Warga Dewan sekalian, definisi perlu disalur agar pandangan tidak kabur. Menurut Ibn Khaldun, pendidikan merupakan suatu proses membentuk akal, sasiah dan peradaban manusia agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Maka, pendidikan mengikut zaman bolehlah ditakrifkan sebagai sistem pendidikan yang sentiasa berkembang selaras dengan kemajuan teknologi, perubahan masyarakat dan keperluan masa hadapan. Hakikatnya, pendidikan dan zaman saling melengkapi, saling berkembang dan saling memerlukan. Jika zaman berubah tetapi pendidikan masih berada di takuk lama, maka lahirlah generasi yang ketinggalan. Sebaliknya, apabila pendidikan bergerak seiring dengan perubahan zaman, maka lahirlah modal insan yang mampu mencorakkan masa hadapan negara. Persoalannya, bagaimanakah pendidikan mampu memenuhi tuntutan zaman? Hadirin yang dihormati, indikator saya yang pertama ialah teknologi maklumat mapan, pemudah cara pendidikan. Perkembangan teknologi maklumat pada era digital hari ini menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Penggunaan platform digital seperti Pelantar D5 membolehkan akses ilmu dijalankan secara fleksibel tanpa terhad di bilik darjah. Malah, kemunculan kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT dan Gemini kini membuka lembaran baharu. Guru-guru dapat menyediakan bahan pengajaran yang lebih kreatif dan menyemak penguasaan murid dengan pantas, manakala murid memperoleh penerangan yang lebih tersusun. Namun begitu, secanggih manapun teknologi, guru tetap tunjang utama. Teknologi hanyalah alat, tetapi gurulah pembimbing yang membentuk adab dan nilai sahsiah murid. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua ialah kerajaan mendukung dasar pendidikan digubal. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa komited memperkasakan sistem pendidikan negara melalui penggubalan dasar pendidikan digital DPD. Langkah progresif ini bermatlamat untuk melahirkan generasi murid yang fasih digital, berdaya saing dan beretika dalam mendepani arus revolusi industri 4.0. Bukan itu sahaja, sokongan padu kerajaan turut diterjemahkan menerusi pelan pemakasaan Pelantar D5, pengukuhan capaian internet di sekolah-sekolah serta penyediaan peranti digital dan latihan profesional berterusan untuk para guru. Sokongan berterusan ini membuktikan bahawa kerajaan bukan sahaja merangka dasar berpandangan jauh, malah menyediakan ekosistem pembelajaran yang inklusif dan kondusif tanpa mengira latar belakang murid. Warga Dewan sekalian, indikator saya yang ketiga ialah variasi pembelajaran, murid bermotivasi. Dunia pendidikan hari ini telah melangkah ke era digital yang dinamik. Penggunaan aplikasi interaktif seperti Kahoot, Quizizz dan Canva Education menjadikan sesi pembelajaran lebih menyeronokkan, kreatif dan berpusatkan murid. Kini, fokus utama pembelajaran ditumpukan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, kebat melalui pembelajaran berasaskan projek dan kolaborasi interaktif. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, malah melahirkan murid yang inovatif, mahir berkomunikasi serta berupaya menyelesaikan masalah dunia sebenar. Jelaslah bahawa variasi pembelajaran yang selaras dengan perkembangan zaman berjaya melahirkan murid yang bermotivasi, berdaya cipta serta bersedia menjadi pemimpin masa hadapan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan mengikut zaman merupakan kunci utama melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan berdaya saing. Benarlah kata-kata Saidina Ali bin Abi Talib, didiklah anak-anakmu mengikut zamannya kerana mereka hidup pada zaman mereka, bukan pada zamanmu. Ungkapan ini menjadi peringatan bahawa pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membentuk insan yang berupaya menghadapi dunia yang sentiasa berubah. Marilah kita bersama-sama berganding bahu memperkasakan pendidikan negara demi melahirkan generasi madani yang mampu mengangkat martabat bangsa dan negara ke persada dunia. Sekian, terima kasih.